Ketua Wanita Parti Warisan Majelis Tertinggi, hadirin yang dirahmati sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada petang ini dalam sesi menunaikan tanggungjawab termaktub dalam ROS Mesyuarat Agung Tahunan bahagian perlu dilaksanakan sebaik mungkin untuk membolehkan kita meneruskan perjuangan menggunakan landasan Parti Warisan. Terima kasih banyak kepada 500 lebih, hampir 600 perwakilan. Saya selaku Presiden Parti Warisan mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ahli-ahli Parti Warisan. Sumbang bakti yang dicurahkan oleh semua pihak, sama ada keuangan tenaganya, sanggup beli baju, tidak saya bayar, tidak bagi duit, dan saya nampak baju mereka cukup cantik, warna-warni, ada logonya. Bukan setakat itu, jauh penting ialah pengorbanan, komitmen, kesungguhan, ketekunan untuk ingin membuat satu perubahan. Bukan hanya untuk menjamin masa depan anak bangsa kita, bahkan juga bumi Sabah. Penting kepada kita untuk meneruskan perkhidmatan kita selaku ahli parti, kentalkan jiwa kita, kentalkan semangat kita, kesatuan, kepaduan di kalangan ahli-ahli ini menjadi satu tunggak yang jauh penting daripada hanya menggunakan bajunya, menggunakan logonya, tapi kesatuan perpaduan ini akan boleh menjayakan apa juga rintangan, apa juga cabaran dalam kehidupan seseorang insan manusia. Warisan ini sebuah parti yang kita wujudkan. Sebuah parti yang kita wujudkan atas landasan parti yang berbagai bangsa, tidak mengira agamanya, tidak mengira bangsanya, tidak mengira daerahnya. Ianya merupakan satu parti yang berlandaskan dengan menuntut keperluan rakyat, hak Sabah dan rakyat Sabah. Ini matlamatnya. Parti ini bukan berdasarkan bangsa. Parti ini bukan diwujudkan berdasarkan agama. Dia tidak berdasarkan daerahnya, tapi dia berdasarkan dengan keperluan umatnya di bumi Sabah ini. Haknya. Karena kalau kita menggunakan bangsa, kalau kita menggunakan agama, kita sudah melihat bagaimana keadaan di negara Malaysia, berbagai parti yang ada. Menggunakan parti ini payungnya bangsa, payungnya agama. Bukan tidak boleh, kerana itu merupakan terlekat dalam jiwa kita, sunubari kita, bahawa kita sayang kepada bangsa kita, bahawa kita sayang kepada agama kita. Tapi kita sedar dan tahu itu sudah termaktub dalam perlembagaan negara Malaysia. Hak bangsa, hak agama yang ada. Tapi dalam pada itu, penting kepada kita untuk ingin melihat bagaimana kehidupan rakyat di bumi ini. Kita mampu mewujudkan sebuah negara dilahirkan di mana namanya Malaysia. Tidak mungkin Malaysia boleh wujud tanpa adanya North Borneo. Tidak mungkin Malaysia boleh wujud tanpa adanya Sarawak. Tidak mungkin Malaysia akan wujud tanpa adanya Singapura. Waktu itu orang lama, orang tua-tua kita, pengasas perjuangan ini terikat jiwa mereka. Bukan oleh kerana bangsa, bukan oleh kerana agama. Lautan Cina Selatan memisahkan umat di negara ini, tapi rintangan itu bukan jadi halangan kepada kita, kerana ingin melihat supaya umat di bumi ini, kehidupan mereka, kelangsungan masa depan mereka jauh baik daripada apa yang dahulu masa kita dijajah oleh pihak British ini. Kita kena jelas, kita kena faham, kita kena tahu. Kita masuk dalam gelanggang politik bukan atas landasan nafsu kita. Bukan keinginan kita untuk menjadi seorang pemimpin semata-mata,
sama ada presiden, sama ada jawatan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Ketua Menteri, Menteri-Menteri, YB. Bukan itu seharusnya menjadi pegangan kita selaku insan manusia. Landasan politik ialah tempatnya kita beramal, berbakti kepada umat yang memerlukan perkhidmatan amalan kita ini. Kita ditawarkan berbagai jawatan. Tun Mahathir, Wan Eng, Mat Sabu, ramai pemimpin yang datang ke kediaman saya di Kuala Lumpur. Minta saya menjadi calon Perdana Menteri. Saya tolak. Tan Sri Mahyudin Yassin datang rumah saya. Banyak lagi rakan-rakan lain menawarkan saya untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan ini bukan menjadi ikatan kepada kita, perjuangan untuk nafsu kita memegang jawatan dengan megah. Tapi jauh penting ukurannya bukan jawatannya, tapi amalannya, perbuatannya itu. Jauh mana kita dapat melonjakkan kehidupan manusia yang dahulu. Bagaimana sekolahnya papan, tempat kampungnya ada bakalan elektrik, jalannya cukup baik, kehidupan mereka cukup baik, berbeda dengan dahulu yang ada. Maka dengan itu penting kepada kita selaku ahli parti warisan kena memahami. There must be clarity in our mind. Jangan tidak jelas dalam pemikiran kita. Kalau kita tidak jelas, maka disitulah perkembangan manusia di muka bumi ini. Bayangkan pada hari ini dunia bukan dalam keadaan yang sehat. Sama ada dari segi keadaan kesejahteraan umat, dari segi ekonominya, dari segi ketenteramannya. Anak hari ini dibunuh tanpa dosa. Di Gaza, anak tanpa dosa. Di Ukraine, berbagai keadaan yang berlaku di dunia ini. Maka dengan itu pengajaran kepada kita selaku umat manusia. Bagaimana kita merancang untuk pastikan supaya warisan merupakan parti pilihan kepada rakyat di bumi Sabah ini. Tidak mungkin kita akan menjadi pilihan kalau dalaman parti itu tidak mencorak warnakan tabiat, akhlak, pribadi dan keadaan yang kita paparkan kepada umat. Adakah kita pilihan? Sedang kita bertelengkah, sedang kita berpecah, sedang kita bergaduh. Pasal apa kita bergaduh? Jawatan, pangkat, nafsu, projek. Itu yang kadang-kadang membinasakan manusia. Bayangkan pada hari ini keadaan di bumi Sabah. Negeri yang kaya. Ada orang cakap kita jaga rumah kita. Rumah apa yang mau dijaga ini? Yang dapurnya tidak ada air pun. Yang dapurnya padam elektriknya itu. Yang jalannya berlubang. Bagaimana keadaan rumah yang dinamakan kaya tapi penghuninya miskin? 8 daerah yang termiskin di bumi Malaysia terletak di bumi Sabah ini. Baru saya balik daripada Kota Marudu semalam. Jalan nauzubillah. Jangan cerita airnya. Jangan cerita perkara-perkara yang lain berlaku. Tapi kejadian yang ada pada hari ini, masalah air di Sabah, masalah jalan raya di Sabah, masalah rasuah di Sabah, ini salah Datuk Sapi. Wah, bagus itu. Tidak ada air, salah saya. Tidak ada elektrik, salah saya. Tidak ada jalan raya yang belum memang salah saya. Bila rasuah, salah saya. Dorang yang pegang duit, dorang yang ambil duit, mereka yang memerintah Sabah 5 tahun, apa halnya? Mereka mentadbir daerah, mereka mentadbir jabatan kementerian-kementerian yang ada di bumi Sabah ini. Adakah 5 tahun mereka memerintah? Mereka pegang duit berbilion, tahun ini saja 6,7 bilion. Tapi semuanya duit yang mereka urus, mereka yang pegang, saya yang salah. Petunjuk Tuhan kepada umat. Sebelum menjelang pilihan raya di bumi Sabah ini, sudah ada video YB yang ada. Apa video YB yang ada? Tengah disiasat. Bukan kita tahu, bukan ingin menuduh. Tapi tengah disiasat.
Mereka ambil duit, mereka menyalahgunakan kuasa mereka. Untuk apa ini? Pasal itu, waktu kita jadi kerajaan, saya sedar dan tahu, ada ibu-ibu saya yang ditawarkan duit, jawatan, pangkat. Saya boleh kekal jadi ketua menteri, bukan tidak ada pemikiran saya. Saya boleh tanya, berapa juta dibagi? 1 juta, 2 juta, okey kau bagi dia 5 juta. Ketua menteri itu kuat kuasanya. Apa dia mau? Dia mau jawatan. Jauh-jauh kau letak jawatan, bagi sama dia supaya jangan melompat. Juruang kau letak jawatan, bagi sama dia orang. Nilai apa yang saya mau lahirkan untuk mengekalkan jabatan kita jadi ketua menteri? Hari ini menjelma, hari ini petunjuk Tuhan. Rupa-rupanya mereka kekal menjadi kerajaan, ada imbuhannya. Berjuta duit. Ada yang cakap bagi duit 3 juta tidak cukup. Ada yang cakap lain lo. Bahasa orang putih. Dalam bahasa Melayu, diam-diam. Sudah dapat. Kemana yang kita nak lihat? Umat ini diberi petunjuk kepada rakyat. Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kepada kita untuk memastikan hala 7. Jangan jaga rumah tanpa airnya, jaga rumah tanpa elektriknya. Niat rumah embal niat uwana. Bertinggal katuli. Bagaimana kita tidur keadaan ini? Bumi Sabah cukup kaya. Mana mungkin? Kekayaan di mana? Gasnya, minyaknya, emasnya, kayu balaknya, kelapa sawitnya. Bayangkan keadaan ini, kekayaan tidak mungkin boleh berlaku di satu tempat, di satu negara, di satu daerah, di satu negeri yang ada sumber kekayaan begitu banyak tapi umatnya miskin. Ada negara yang tidak punya kekayaan. Singapura, Switzerland, Finland. Negara-negara ini tidak ada kekayaan mereka. Mana ada minyak di Singapura, mana ada gas di Singapura, tidak ada emas di Finland, tidak emas di Switzerland, di banyak negara. Tapi bagaimana negara ini mempunyai kekayaan? Paling kaya per capita di rantau Asia, Singapura. Pasal apa? Penyakitnya juga berlaku itu selain daripada seperti yang saya nyatakan, perbalahan, perpecahan, rasuah itu menjadi satu perkara yang harus ditekankan kepada umat yang ada bila ada kuasa. 20 bulan lebih warisan memerintah di bumi Sabah ini. Ada pernah kita ambil satu batang kayu balak? Ada kita ambil tanah? Ada kita ambil pen bonyo? Boleh saya pelawat, saya boleh minta dengan Tun Mahathir 2 kali dia menjadi Perdana Menteri. Saya boleh, Tun saya tolong kau bagi satu pen bonyo. Tun saya tolong kau. Projek daripada persekutuan berbilion turun ke Sabah. Ada kita pegang sampai 20 bulan. 20 bulan lebih kita jadi kerajaan. Allah Subhanahu Wa Taala nampak apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Mereka boleh mencipta dengan hanya tuduhan semata-mata. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan akan memberi petunjuk kepada umat dalam pilihan raya kepada kami. Pernah kita tawarkan berjuta duit. Bukan saya tidak ada kuasa. Saya tahu ketua menteri kuasanya. Malahan kadang-kadang kita melihat kalau kita mau tanah, kalau kita mau kayu balak, mana rakyat tahu itu. Kuasa ketua menteri bukan main kuat itu. 5,000 ekar, 10,000 ekar, boleh bagi arahan dengan pegawai, sign. Kalau tidak sign, aku tukar kau. Bukan tidak boleh. Ya. Boleh. Tapi kemana? Kita membawa umat, apa artinya duit yang kita pegang berjuta, tapi rakyat kita dapurnya pun tidak berair, dapurnya pun tidak berelektrik, jalannya pun berlubang di mana tempat ini. Anak-anak, saya di Pitas semalam. Bila saya ke Pitas, saya melihat anak-anak. Daripada pagi saya bertolak sampai petangnya balik, gelap.
Kadang-kadang bila saya lalu satu kampung, anak itu dari pagi duduk di tangga rumah itu. Balik saya masih duduk di tangga itu. Begitu juga masa saya ketua menteri. Saya ke Pitas. Bila saya nampak ada satu budak, pagi saya pergi sekolah dengan Tun Richard Melanjun. Lepas itu petang itu saya balik. Anak dengan dia, adik dia dengan adik dia. Satu laki-laki dengan satu perempuan. Bayangkan, saya boleh bayangkan anak ini. Kemana masa depan anak-anak ini di Sabah ini? Adakah ini yang kita nak perjuangkan? Bukan main kemewahan kita. 6 juta, 6 bilion lebih belanjawan hari ini. Kemana duitnya? Ketua menteri, bodyguard dengan driver. Sedap dia naik kereta itu. Pasal keretanya mahal itu. Pasal jalan berlubang pun kereta tidak terasa oleh observernya itu. Suspensionnya itu. Tapi apa artinya? Yang merasa 3 orang. Kan jalan berlubang kalau dibagi baik bukan 3 orang, berjuta orang yang akan menikmatinya itu. Masakan umat tidak tahu, masakan umat tidak sedar. Kemana? Tapi kita dengan niatnya itu. Pasal itu umat selalu berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya ummati lillahi rabbil alamin. Berjanji saja, lillahi rabbil alamin. Rupa-rupanya lillahi rabbil nafsu. Nafsu ninja. 2 juta tahun lalu belanja untuk media sosial Sabah Maju Jaya punya kerajaan. Tahun ini belanja hampir 8,2 juta. Meningkat 6 juta untuk media sosial. Itu yang tidak berhenti. Salah Datuk Safi semua. Dicaci saya, dihina saya, dituduh berbagai-bagai. Kamu tuduh, maki tahu, disagau aku, salah orang dorang itu. Jangan bimbang sangat. Saya sudah maklumkan isteri saya. Yang saya sanggup mati. Saya sudah maklumkan dengan dia. Saya sanggup mati untuk bumi Sabah dan rakyat Sabah, apa juga berlaku kepada saya. Apa juga berlaku kepada diri saya sanggup untuk mengorbankan nyawa saya untuk kebaikan masa depan zuriat. Pasal itu penting kepada kita. Landasan apa yang? Perjanjian 63, orang tua-tua kita, Tun Mustafa, Tun Fuad Stephen, J. Sunda, semuanya sudah tidak ada. Apa yang terkandung dalam perlembagaan, terkandung dahulu dalam perjanjian 63. Mengapa pada hari ini kita perlu berunding-runding lagi, sedangkan itu sudah pun termaktub dalam perlembagaan Malaysia yang ada. Sepatutnya kalau dia menerusi perlembagaan, tunaikan. Boleh runding. Tapi jangan runding semata-mata, itu yang saya nyatakan di parlimen. Runding dengan Indonesia tentang Sulawesi boleh. Dagang dengan Indonesia boleh. Bukan tidak boleh. Tapi saya mau tahu apa sudahnya rundingan dengan Indonesia. Kemana kekayaan yang ada? Mana manfaat? Saya tidak mau nanti hanya Petronas yang dapat, rakyat Sabah tidak dapat. Dan saya sudah maklumkan dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ibrahim, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tidak ada kuasa untuk mengubah mana-mana sempadan di bumi Sabah kecuali dibawa kepada Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan saya selaku Ketua Pembangkang akan melihat bagaimana keadaan dia. Mesti kita tahu apa yang dinikmati di bumi Sabah ini. Jangan kita tidak insaf dan sedar. 95% daripada minyak diurus tadbir oleh Petronas. Daripada perjanjian Petroleum Development Act 1974 sampai sekarang. Kemana ini? Cuma 5% saja yang ada. Sabah miliki dividen yang ada. Pasal itu bila kita jadi kerajaan, saya tidak teragak-agak tambah sales tax. Tapi saya mulakan dengan 5% sales tax. Yang hari ini AJJ dapat 2 bilion, 3 bilion daripada sales tax. Petronas bukan dia yang buat, warisan yang buat itu.
Ini semua salah Datuk Sapi. Dorang dapat duit, salah saya. Dorang ambil duit, salah saya. Dorang rasuah, saya yang bersalah. Bagus itu. Jangan berlubang. Tidak ada elektrik, tidak ada lampu. Kadang-kadang ini bagaimana umat ini? Itu yang kadang-kadang kita jangan bimbang sangat. Saya biasa dalam gelanggang politik. Ya, dicaci, dihina, ini bukan tempatnya kita mencaci, menghina mana-mana pihak. Cuma kita menyatakan tentang kebenaran-kebenaran yang ada sepatutnya sudah dibagi mandat menjadi kerajaan. Ya. Ini ada orang menyerita bahawa nafsu Kinabalu. Mana ada nafsu Kinabalu? Kalau saya mengikut nafsu, calon Perdana Menteri saya, Tun Mahathir masih hidup itu. Tanya dia. Datang ke rumah kediaman resmi saya di Kuala Lumpur, lepas itu begitu, kau jadi calon Perdana Menteri ke-9. Guan Eng ada situ, masih hidup lagi. Mat Sabu ada situ, masih hidup lagi. Tanya mereka. Tapi saya tolak, bukan pasal itu. Ya. Malahan saya juga dicalonkan waktu itu. Saya tarik diri. Saya bagi sokongan dengan Anwar Ibrahim. Masih hidup Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. 8 MP yang kita ada, bagi SD kepada dia. Bagaimana keadaan ini? Ini kan cerita, bukannya kita orang bilang mereka-reka. Wallahi wa billahi wa tallahi. Itu perkara kebenaran yang berlaku dalam kehidupan kita. Hadirin yang dihormati sekalian, apa yang penting kepada kita pada hari ini? Pertama, warisan ini sebagai sebuah landasan bukan berdasarkan kaum, bukan berdasarkan bangsa. Kalau kita seorang pemimpin, di Sabah ini masyarakatnya berbagai bangsa, berbagai anutan agama. Bukan saya tidak boleh turun ke Sempurna hari-hari. Boleh. Boleh duduk sini, berminggu saya tidak ada masalah dengan saya. Tapi kalau saya balik, bagaimana pula Sipitang? Bagaimana pula Kimanis? Bagaimana pula Kudat? Bagaimana pula Pinampang? Bagaimana kawasan-kawasan lain yang ada? Pasal saya ini presiden, bukannya ketua cawangan, bukannya ahli bahagian. Pasal kita perlu perkuatkan parti, bukan cawangan, bukan bahagian. Tapi tidak berarti bahawa saya tinggalkan kampung saya, malahan kita perkuatkan, membela walaupun kita bukan kerajaan di bumi Sabah ini. Jambatan rosak, jambatan roboh, rumah terbakar. Nauzubillah, bukan kita ungkit, kurang pahala nanti susah. Tapi kadang-kadang itu petunjuk kepada umat semua ini. Parti ini berdasarkan berbagai bangsa. Kalau kita mau diterima oleh orang Brunei, kalau kita mau diterima oleh orang Cina, kalau kita mau diterima oleh orang KDN, kita kena dampingi mereka, kita kena reach out to make sure they have trust. Bagaimana pada hari ini sebuah parti yang dipimpin, parti warisan oleh orang keturunan Bajau sampai orang Brunei, orang KDN mengikuti parti. Pasal kita berdamping, bergaul. Bukan setakat itu. Tindak tanduk kita akan dinilai. Bagaimana yang berlaku di bumi Sabah ini? Malahan tidak luntur, tidak hilang, tidak pudar keislaman saya sebagai seorang Islam yang ada. Tapi bila kita menjawat jawatan ketua menteri Sabah, saya juga berpikir bagaimana umat yang bukan Islam mau minta cuti 1 hari Christmas. Bukan Dongpok, bukan Pairin, bukan Jepri, bukan Congkakyat. Yang bagi Christmas 1 hari di bumi Sabah ialah parti warisan Sabah ini. Apa masalah dia? 1 hari saja kita bagi cuti. Kita boleh bagi cuti lebar, kita bagi cuti macam-macam. Bagi orang Islam, Malijra, puasa, hari raya sampai 1 minggu. 1 hari tidak boleh bagi. Sekurang-kurangnya dengan niat, bila kita bagi 1 hari cuti tambahan kepada masyarakat rakyat Sabah yang Kristian, anak-anak mereka yang berada di Kuala Lumpur, di Singapura, di Hong Kong boleh balik untuk bercuti menengok nenek mereka, mama mereka, orang tua mereka. Bukankah itu satu amalan family bonding yang ada, kita katakan membendung, mengikat kekeluargaan yang jauh lebih kasih sayang dapat kita lahirkan di antara keluarga mereka itu. Itu satu amalan. Amalannya kita paparkan. Islam ini bukannya ekstrim.
Islam ini satu amalan ad-din, diturunkan oleh Allah SWT untuk kehidupan manusia disempurnakan itu. Malahan bukan hanya bangsa lain. Dalam Al-Quran, dalam hadis itu, kalau kita mau korbankan kambingnya, ayamnya, pisaunya, mesti tajam, jangan tumpul. Sampai macam itu ditekankan itu. Dalam agama itu. Jangan ada penyiksaannya. Mesti ada kasih sayang. Apa? Itu binatang, makhluk Tuhan itu, bukan manusia itu. Seumpama itu, pasal itu sudah diturunkan ad-din kepada umat dapat disempurnakan supaya kehidupan kita, rakyat, umat di negara, di dunia ini dapat kita satukan. Dan niat kita dalam warisan ialah menyatukan rakyat Sabah supaya suara mereka bulat. Kalau suara di Kudat, suara Ranau, suara Pitas, suara Sipitang, suara Long Pasir, suara Tenem, suara Sabah, suara Sempurna, Lahad Datu tidak senada, umpama lagu tidak seirama. Betul kan? Macam mana? Tapi kalau ada kekuatan, kekitaan dia, kebulatan suara, bahawa insya-Allah tidak akan siapa boleh mempertikaikan apa yang dituntut, apa yang kita nakkan, supaya perkara ini menjadi kepentingan kepada ahli-ahli parti warisan. Kita ingin memperjuangkan hak bumi Sabah ini. Dan saya yakin, saya percaya warisan jauh baik daripada GRS dalam memerintah Indonesia. Seperti yang saya katakan, 20 bulan sejak kita jadi kerajaan. Bukan mudah. Dalam 20 bulan ada COVID, lockdown, darurat lagi, tidak boleh bergerak, kontraktor tidak boleh berjalan. Ya. Manusia tutup, mas. Siapa yang beli mas? Kita belanja duit berjuta masa kerajaan, saya tidak bagi projek, tapi saya bagi tahu beli ubat dari China, vaksin, beli mas untuk sekolah-sekolah. Malahan saya bagi duit kepada pihak anggota keselamatan, polis, tentera, kesehatan, pendidikan, satu jabatan persekutuan, hampir 1 juta. Di antara mereka pasal mereka frontliners berhadapan dengan ancaman menyelamatkan nyawa mereka ini. Kita beli berjuta untuk mas, bagi dengan sekolah-sekolah, bagi dengan hospital yang ada. Pastikan tidak cukup daripada itu, kita bekalkan, saya belanja 650 juta ringgit untuk bakul makanan masuk kampung-kampung di seluruh Sabah, di Semenanjung, di Sarawak, di mana orang Sabah ada. Saya manakan Allahyarham Abdullah Minun waktu itu untuk membungkus makanan lebih kurang 100 ringgit. Sudah lama, ini bukan baru, ini Januari Ibrahim saya sudah beritahu, tapi kita bagi semua kedai-kedai, mana yang kedai supermarket ditutup, bakul makanan sediakan, antar kepada masyarakat yang amat memerlukannya dalam keadaan kita susah, rakyat susah. Bukan kita beli ninja, king. Kita tidak belanja duit memboros. InsyaAllah kalau kita berkuasa, kita akan urus dengan baik kekayaan bumi Sabah ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya juga berharap bahawa kita yakin di bawah pemerintahan Parti Warisan, kita mesti bukan hanya sifatnya bersih, cekap dan amanah. Rasuah menjadi satu tunggaknya di peringkat semua, bukan hanya kepimpinannya, bahkan juga pentadbiran kerajaan dan agensi-agensi yang ada. Dan kita kena pastikan, jangan digunakan agensi yang ada untuk tempatnya mereka bermewah. Tempatnya agensi-agensi ini untuk supaya meningkatkan taraf hidup, peluang pekerjaan kepada anak bangsa di bumi Sabah ini. Termasuk dari segi, orang bilang, keupayaan kita mentadbir bumi Sabah ini. We must be able, we must be capable. Ya. Dan ini yang kita nakkan. Jangan besok nanti sudah jadi YB, minta projek, minta jawatan. Itu yang saya nyatakan berkali-kali. Saya ulangi balik. Pasal ini saya yakin ini live ini.
Baik, orang dengar satu Malaysia bila saya berucap. Pasal apa? Kita pentingkan pada hari ini supaya kita padukan rakyat Sabah ini. Dan kita padukan menerusi parti warisan. Bukan berdasarkan kaum, berdasarkan bangsa dan daerah dan agamanya ini. Dan bila kita melihat pentingnya pasal apa? Kita nakkan supaya rakyat Sabah ini kena belajar kesilapan-kesilapan. Saya pun silap. Saya pun buat dosa, bukan saya malaikat, bukan saya insan manusia yang biasa. Mempunyai kesilapan saya. Pasal itu pada hari ini Parti Warisan telah memutuskan untuk bertanding 73 kursi yang ada. Tidak akan ada gabungan dengan mana-mana parti. Boleh mereka keluarkan gambar saya. Duduk di bangku, duduk berbincang, berminum, itu gambar. Tapi pengumuman parti telah pun dinyatakan 2 kali majlis tinggi, kita akan bertanding 73 kursi yang ada. Pasal apa? Kita bukan mau kerjasama dengan parti, kita mau kerjasama dengan rakyat Sabah ini. Tidak kira bangsanya, agamanya. Pasal kalau kita bekerjasama dengan parti dari Semenanjung, parti dari Sabah, tempatannya pertama, bila bubar dewan mau kursi. Berapa kursi yang dong mau? 10, 20, 30, 40. UMNO mau 40. JRS mau 50. Pakatan Harapan mau 20. Macam-macam parti yang ada mau. Si Jepri mau semua. Yang mana parti KDM? Mana kursi KDM semua? Ya. Lepas pilihan raya, sudah dapat kursi 10-20, minta menteri. Tidak dapat menteri, melompat. Lari. Sudah dapat menteri, minta projek. Tidak dapat projek, bergaduh. Itu yang JRS dengan Barisan Nasional gaduh itu. Berpecah-pecah. Bukan nafsu Kinabalu. Orang yang gaduh minta tolong dengan saya. Haji datang rumah saya itu. La haula wala quwata, saya pula dituduh. Dorang datang, tolonglah. Tolong apa itu? Macam-macam. Barisan Nasional pula minta tolong. Bergabung kononnya. Bergabung. Macam mana gabung? Pasal itu kita tetapkan Warisan bertanding 73. Pasal apa? Rakyat tidak mau kursi. Rakyat tidak mau menteri. Rakyat tidak mau projek, rakyat mau air, rakyat mau elektrik, rakyat mau sekolah, rakyat mau kerja, rakyat mau harga barang. Kalau kau bagi air yang baik, yang merasa bukan 3 orang, driver, bodyguard, ketua menteri, yang merasa 4 juta rakyat Sabah kalau air kita kasih, bukan parti. Kalau kau berkongsi dengan parti, kursi dong mau, menteri dong mau. Kau berkongsi dengan rakyat, rakyat mau air, rakyat mau elektrik. Baru sejak padam-padam kita punya dewan. Belum lagi bersidang di Padang sudah. Hadirin yang dirahmati sekalian, kita akan pastikan rasuah di peringkat semua, bukan hanya pimpinannya. Saya sudah bagi tahu dahulu pun, jangan ada di antara YB. Mesyuarat pertama kabinet saya sudah maklumkan, Datuk Jauh-Jauh ada di situ dahulu. Jangan ada menteri minta projek. Ada menteri minta projek, saya boleh bagi 100 juta 50 juta, tidak ada masalah. Tapi kena bagi surat letak jawatan jadi menteri. Pasal bukan tempat dorang. Bukan tempat dorang mau berniaga, tempat dorang untuk menunaikan tanggungjawab sebagai menteri. Dasar yang perlu dilakukan oleh mereka, bagaimana menyempurnakan setiap kementerian yang ada. Di semua peringkat saya akan pantau. Mana ada kerajaan, saya letak pegawai SPRM di kementerian saya, yang sekarang pengarah SPRM Sabah ini. Boleh tanya dia. Sekarang pengarah SPRM. Duduk di situ. Kau cek. Jangan ada rasuah. Kementerian Keuangan saya letak di situ. Keadaan untuk memantau supaya mengelakkan. Orang bilang deterrence. A form of deterrence. Supaya mengelakkan kalau nampak di situ ada pegawai, seumpama kalau ada polis, mau dia mencuri, dia nampak polis takut dia, bertapuk dia. Itu tujuan kita untuk mengelakkan supaya jangan ada kejadian yang berlaku, ketirisan yang ada.
Maka dengan itu penting kepada kita pastikan supaya kali ini jangan ada rasuah, dan kita pastikan duit yang ada, pelaksanaan kita besok jadi kerajaan, pertama kemudahan asas perlu ditunaikan sebaik mungkin. Elektrik, bakalan air, jalan raya yang baik, dan saya akan wujudkan balik Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan yang ada. Untuk memastikan anak-anak kita sekolah jangan ada lagi papapan di Sabah ini. Ya. Ada sekolah bukan setakat papapan, elektrik pun tidak ada. Ada tandas, tidak ada air. Apa artinya tandas dibina kalau tidak ada air itu? Saya bersuara di parlimen ini. Hari ini sejak kerajaan Malaysia belanja 56 bilion duit untuk pendidikan Kementerian Pelajaran yang ada. Kemana duit ini? Itu yang saya persoalkan. Saya akan senaraikan semua. Besok Kementerian Pelajaran kita wujudkan. Kementerian akan cakap dengan Kementerian Pusat peruntukan mana yang kita akan perlukan. Bukan YB yang bersuara, bukan wakil rakyat yang bersuara, tapi kerajaan Sabah akan bersuara. Senaraikan ini perlu peruntukan 56 bilion, berapa peruntukan bilion yang perlu diberikan kepada bumi Sabah yang amat memerlukan. It must be based on needs. You provide PAN 400 billion. It doesn't mean that 400 billion must be granted to all the area which is already well done. Jalan raya baik, bangunan baik, elektrik tidak ada masalah. Takkan kita tidak mendapat bantuan seumpama ini bila kita menjadi kerajaan, kerana kita merupakan sebahagian daripada wilayah yang membentuk negara Malaysia yang ada. Hadirin yang dihormati sekalian, saya melihat Semporna ini merupakan satu tempat daerah yang cukup cantik. Sabah ini cukup cantik. Tidak ada tempat di Malaysia secantik bumi Sabah ini. Dari segi produk pelancongan dia, tidak ada. Jauh baik. Ya. Dari tempat-tempat lain. Sabah mempunyai gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Gunung Kinabalu itu. Sabah mempunyai pulau yang terbaik. Sipadan, Ligitan dan berbagai-bagai yang ada. Pulaunya cantik, gunungnya baik. Pulau-pulau yang kita katakan tourism product is the best in Asia. No other places. Dari segi makanan dia, ikan, macam-macam, seafood yang ada, kecantikan budaya bangsa berbagai yang ada. Ya. Boleh kita paparkan amalan kita di sini, kekitaan, inclusiveness, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama yang ada. Ramai pelancong datang ke daerah ini. InsyaAllah besok kita berkuasa, kita akan cantikkan Semporna ini. Oh, ini salah Datuk Sapi. Sampah ada, salah Datuk Sapi. Dorang yang jalan majlis daerah, dorang yang dapat gaji hari-hari, saya punya salah itu. Bagus itu. Dahulu saya ketua menteri, saya turun ke Semporna, saya sapu jalan raya Semporna ini. Malahan saya gerakkan supaya ada, Datuk Jaujan pun ingat, sampai masuk ke laut itu supaya plastik apa yang ada di lautan ini pastikan jangan ada di lautan kekotoran yang ada. InsyaAllah kita punya rancangan, ya, mengatasi masalah air. InsyaAllah kita akan bina satu dam di Ladatu di Segama. Saya sudah maklumkan dengan Asapa. Ada dam di Kenebatangan, dua dam ini jauh besar daripada Bakun. Hari ini Bakun, Sarawak mendapat hasil hampir 7 bilion setahun daripada Bakun yang mereka laksanakan. Dan saya yakin bukan setakat kita dapat jamin bakalan air, bakalan elektrik, ya, kemudian hidrogen yang ada, ini akan membolehkan bumi Sabah mempunyai pendapatan yang cukup tinggi. Dan saya dah berunding dengan pihak tertentu, khususnya di negara China. Mereka boleh melaksanakan mungkin dalam jangka masa 4 tahun setengah. Ya, untuk membina dam yang ada, oleh kerana mereka mempunyai teknologi yang begitu canggih dan pekerja yang cukup cekap untuk membolehkan kita dapat wujudkan dam untuk kebaikan tempat kita di bumi Sabah ini. Hadirin yang dihormati sekalian, di samping itu kita juga berharap agar usaha kita untuk mengubah keadaan kehidupan di daerah ini. Ada drugs di sini juga, saya dipahamkan, ya, yang perlu diatasi. Dan kita perlu susun atur, tindakan tegas perlu diambil, kerana ini boleh menjamin masa depan anak-anak kita.
syabunya ke, vibe-nya apa lagi? Apa drugs, saya pun tak tahu apa drugs, saya tidak mengisap ini. Jadi kadang-kadang saya tidak tahu, tapi saya dipahamkan laporan, saya tahu ini perkara yang perlu diambil perhatian untuk syabu apa? Syabu, berbagai-bagai, heroinnya, syabunya, dan kita perlu perketatkan supaya perkara ini jangan membinasakan masa depan anak-anak kita di daerah sempurna. Hadirin yang dirahmati sekalian, dalam usaha kita untuk memastikan supaya warisan menjadi pilihan, mesti ada kesatuan dalam parti warisan. Jangan berpecah, jangan berbalah. Umpama manusia, datang penyakit kepada tubuh manusia bukan dari luar, dari dalam. Kalau kita makan gula terlampau banyak, kencing manis dalamnya itu. Kalau makan daging terlampau banyak, darah tinggi datang. Jadi maknanya yang merosakkan dalaman kita itu, manusia boleh meninggal dunia oleh kena berbagai penyakit di dalam tubuh badannya. Sebuah parti boleh berpecah oleh kena dalamannya. Dahulu saya masih ingat masa saya dalam Barisan Nasional, gaduh menjadi perwakilan 10, 20. Magbono, saya langkah undina makan di Kuala Lumpur. Ketua bahagian berpecah, majelis tinggi berpecah, jawatan tertinggi, naik presiden, timbalan presiden, presiden berbalah antara satu dengan yang lain. Itu tanda-tanda kita kena belajar. Jangan berulang kesilapan. Perkuatkan hari ini warisan merupakan pilihan rakyat Sabah. Semalam saya di Bengkokak, mantan YB Banggi Datuk Mijul masuk pada warisan. Ada lagi, ramai lagi. Ketua Dan Negeri di Inanam, bapa dia bekas YB, Irik Mejumbun. Beribu itu memasuki parti warisan di Inanam. Bertinggal mundusia kadazan itu mea dusun itu ni bajau itu. Ai pemakal di magbiaan ni kita bang kita itu mbal pandaan ta tabiat ta belai napain kita magbunuh, belai kita magkasau, belai kita magpasa. Pasalan ai, pasalan jawatan, tarau aku mabahagian, tarau aku majelis tertinggi, tarau aku madun, tarau kita parlimen. Jangan pikirkan itu. Kuatkan parti ini. Ya. Seumpama manusia, kuatkan tubuh badan. Jangan makan sembarangan. Saya kawal, kadang-kadang saya makan sikit-sikit sarapan pagi, lepas itu makan tengah hari, malam sikit-sikit. Jangan terlampau banyak makan gula, jangan terlampau banyak. Kalau banyak makan gula, banyak makan rasuah macam kerajaan, susah itu. Betul. Sedap gula itu, sedap rasuah itu. Lama mana rasuah ini boleh bertahan? Kau boleh ambil duit berjuta, besok kau mati, ninja tidak boleh masuk kau punya kubur itu. Betul tak? Mana masuk dalam kubur itu? Malahan ada orang dia bilang, yang ku sayang sehidup semati, bangka mata imbal kanis ni. Kau ndak dikawankan olehnya masuk kubur itu. Lepas mati-mati kau bilang bye-bye. Dibacakan Fatihah kau itu. Suaminya ke, istrinya mati, dibasahan, mudah-mudahan masuk surga. Baini ahal lamia ni kubur mahandana. Alam ni Berni rendam ya makubul halana. Betul kita petunjuk Tuhan. Ya, makan secukupnya. Jangan ada YB, jangan ada ahli warisan yang tidak cukup makan. Takbir dengan baik. Saya pastikan besok kita memerintah majlis daerah sempurna perlu ditakbir dengan baik. Jangan rebut jawatan. Jangan bergaduh pasal jawatan. Tapi yang saya mau pentakbiran yang cekap, amanah dan bersih. Sudah sampai ketika dia jalan raya pun tidak sebaik. Ya. Kadang-kadang bukan senang. Dahulu saya Barisan Nasional. Bukan Barisan Nasional.
Panggil dia pun takut itu. Pasal tahu tak wakil ketua menteri. Walau sama rumah dalam BN. Tapi kadang-kadang itu yang menjadi masalah kepada kita ini. Pasal kebimbangan saya. Ya. Orang tidak nampak itu. Ya. Sekarang ini pun kita tengok bagaimana keadaan dia. Setengah-setengah tempat bila saya berkempen, ada tempat, ada dewan, saya masuk ke dewan, saya pergi sembahyang, buka puasa di Kota Belud, masjid tidak boleh masuk. Baru-baru ini, tahun ini saya buka puasa di Putatan, mantan ketua menteri. Tidak boleh masuk. Nasib ada satu masjid dekat Lokawi yang setuju kami jawatan kuasa masjid Datuk Seri, kami mau kau jadi sembahyang, buka puasa. Bayangkan, saya mau menunaikan tanggung jawab sebagai seorang Islam. Masa kita kerajaan, saya sudah nasihatkan, mana-mana pihak menunaikan ibadat di masjid-masjid galakan. Jangan cerita politik, sudah. Itu dasar kita, itu pelaksanaan perancangan kita. Tapi masa saya mantan ketua menteri ini, mantan menteri kanan, bukan menteri kiri. Tapi jangan dong ingat, apa dong ingat saya takut dengan berbagai ancaman, tuduhan berbagai-bagai. Nah, haula wa quwwata salah orang itu. Jangan takut, jangan gundah gulana. Dan ini sifat-sifat patau marang kita berjuang untuk bangsa itu, umat mabumi itu. Jangan ada di antara kita fearful in our life. If we want to do change, change must be done, but change must be for the betterment of the people, not for the betterment of you as a leader. Pemimpin dilahirkan harus berani, harus mampu berhadapan dengan berbagai rintangan dan cabaran. Itu dinamakan pemimpin. Kalau pemimpin tidak boleh berhadapan dengan rintangan, ancaman berbagai-bagai, pakomu ke maluma. Hai pemekal siam hari kibaran kuatawaku. La haula wala quwata. Itu semangat Matuatun Mustafa Mahaku itu. Dayung piatawaku. Da bimbang itu semangat Tun Fuad, itu semangat pada pemimpin-pemimpin. Dan saya akan pastikan, insyaAllah rancangan demi rancangan kita akan lakukan untuk pastikan Sabah jauh baik daripada pemerintahan GRS yang ada. Ini apa GRS? Gabungan Rakyat Sabah. Mana ada gabungan Rakyat Sabah ini? Rakyat Sabah tidak ada air, Rakyat Sabah tidak ada elektrik. Gabung apa sama Rakyat Sabah? Ini gabungan rasuah Sabah ini. Mau ambil tindakan? Ambil tindakan. Saya akan buka file semua nanti besok kita jadi kerajaan. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap yang penting kepada kita dalaman parti, saya nasihatkan selaku bapa dan presiden kepada parti ini. Jangan bicara tentang calon. Jangan bicara tentang yang penting ini sudah penghujungnya. Yang penting kita perlu ambil kuasa di Sabah ini. Orang tidak akan bagi kepada kamu kuasa. You have to take power. You earn it. Work for it. Kita tidak boleh hanya menunggu kuasa akan kepada kita. Tidak boleh. You have to earn it. You must take it. But to take it, you must be smart in your mind. Win the heart of the people yang ada. Jangan tidak win the heart. Jangan kita ada kuasa. Jangan kita ada kedudukan, ejek kebahagiaan pimpinan. Rakyat waktu pilihan raya, dia tidak perlukan kita. Kita perlukan mereka itu. Pasal lain diperlukan. Kamu perlukan pasal lain. Musim banjir di Sabah, musim tidak ada air, musim tidak ada jalan. Mereka datang dari Kuala Lumpur ke Sempurna, ke Kota Belud, ke Papar, ke Tenom. Tidak ada itu. Tapi bila datang pilihan raya banjir, datang daripada Semenanjung untuk apa itu? Bukan masalah air, masalah elektrik. Woi, masalah dorang itu apa masalah? Masalah undi, wah. Yang menentukan siapa berkuasa di Sabah bukan saya. Yang menentukan siapa memerintah di Sabah ialah orang Sabah, rakyat pengundi di Sabah ini.
Betul kan? Yang kita pilih dalam pilihan raya kali ini bukan Ketua Menteri Malaysia. Kita tidak pilih Ketua Menteri Sarawak, bukan Ketua Menteri Pahang, bukan Ketua Menteri Semenanjung, Ketua Menteri Sabah yang kita mau pilih. Orang Sabah kena memilih siapa Ketua Menteri. Kita tidak mau bahawa siapa bakal Ketua Menteri Sabah akan ditentukan oleh pusat Kuala Lumpur. Tapi orang Sabah, rakyat Sabah akan tentukan siapa menjadi Ketua Menteri Sabah. Boleh? Ya, sempurna insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, dengan niat baik, pasal itu kadang-kadang saya faham warisan ini bukan parti yang banyak duit, tapi banyak semangat, banyak kebijaksanaan. Kita ada pengalaman, kita ada wawasan. Bukan kita tidak ada wawasan. Saya akan bila sampai bubar dewan, saya akan terangkan sejelas-jelasnya rancangan kerajaan warisan di masa akan datang kita memerintah itu. Satu persatu. Macam mana kita mengatasi masalah pendidikannya, kesehatannya, pembangunan prasarana yang ada. Tapi perlu kerajaan dan pimpinan bersih, cekap dan amanah. Jangan ada rasuahnya. Jangan tidak cekap. Jangan tidak boleh melaksanakan tanggungjawab yang ada. 20 bulan kita jadi kerajaan, dikacau saja itu. Lompat sana, lompat sini. Kali ini siapa yang lompat, jangan bagi langsung undi kepada orang-orang yang melompat-lompat. Ini yang merosakkan politik senario yang ada di bumi Sabah ini. Kerana mereka bukan berdasarkan mandat kita bagi, mandat undi yang kita bagi, mereka melompat. Saya tidak pernah melompat. Saya diriman. Saya dipecat. Saya dibuang. Bukan kita melompat dari satu parti ke satu parti. Pasal itu kita nyatakan, kita lahirkan parti ini atas kehendak untuk mempertahankan hak Sabah dan membela rakyat yang ada di Sabah apa keperluan mereka ini. Menyatukan rakyat Sabah. Salahkah saya mantan Menteri Perpaduan Kebudayaan Malaysia dahulu? Saya bertugas menjadi menteri. Di sana jawatan balutanku itu. Menjaga manuk, menjaga telur. Budaya magigal, perpaduan, jaga rumah, jaga pertahanan, penerangan. Salah, tapi untuk tujuan kita menerusi satu parti berbagai bangsa ialah untuk menyatukan rakyat Malaysia yang ada di bumi Sabah ini menerusi satu parti yang ada. Bukankah itu satu amalan yang baik? Ya? Kebimbangan kita, perpecahan yang ada di bumi Sabah ini, kena kita sedar dan tahu di Sabah ini paling banyak parti di dunia ada di Sabah. Paling banyak parti di dunia ada di Sabah. Dari bawah tanah akar, ulaga. Dari atas sana ada bintang. Si Jeffrey punya parti tidak boleh naik, ada roket mau naik di sana di DAP. Tidak sampai roket ada datang, dia mau panjat Gunung Kinabalu. Apa? Tidak sampai Gunung Kinabalu, ngopi, pati impian. Sudah dia mimpi, dia mengigau. Bila ditanya apa kau mimpi? Aku mimpi bercinta, pati cinta punah. Punya banyak parti di Sabah ini. Pasal apa itu? Kita tahu itu kebebasan. Akta 10 Perlembagaan Malaysia, freedom of speech, freedom of setting up association, body yang ada, boleh. Tapi jangan digalakkan untuk berbanyak parti. Bagaimana di Amerika Syarikat cuma ada Republican, cuma ada Demokrat. Bagaimana di London United Kingdom, tempat saya belajar, cuma ada Labour Conservative. Tidak mengira bangsa orang putih, Irish, sama ada Scottish, sama ada English yang ada. Tapi mereka digabungkan dalam satu gagasan yang hitam, yang putih. Macam mana Obama orang hitam, anak kepada slave yang ada di Amerika Syarikat, boleh jadi presiden Amerika. Di bawah parti Demokrat. Pasal apa itu? Pasal parti itu bukan berdasarkan bangsa dan agama. Tidak berdasarkan kulit, tapi berdasarkan needs, keperluan rakyat yang ada.
Kita wujudkan parti ini, wujudkan untuk mengatasi masalah apa yang diperlukan, apa yang dikehendaki oleh rakyat, bukan apa dikehendaki oleh parti, mau kursi, mau jawatan menteri dan juga projek-projek jauh boleh merosakkan makhluk di masa akan datang ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya harap ikat dalam jiwa, diperingatkan tentang betapa pentingnya besok nanti pilihan raya, kepaduan, kesatuan rakyat yang ada. Dan saya yakin kalau kita kerja kuat, hari ini saya berada di Sempurna, besok saya pergi Gusung Melantah, lepas itu saya pergi satu kampung lagi, di mana saya tidak tahu Datuk Jaujan. Lepas ini saya terus pergi Kota Kinabalu, mau pergi pedalaman lagi, pergi Tenom, ya, menjelajah semua tempat, ya. Dan saya harap dengan niat yang baik, bang aku mbal Makapole ini sempurna, mbal berarti mbal pula sama lahat itu. Dah tak kelipan, nah peranan ku presiden baku itu, ketanggung jawab. Ya. Bukan saya tidak boleh datang ke kawasan-kawasan, boleh. Ya, tapi yang penting kita kuatkan, ini sudah sampai waktunya pilihan raya yang ada untuk membolehkan supaya mereka juga ingin melihat, mendengar apa maklumat yang disampaikan oleh Bersepati, apa dasar kita. Dan saya tidak boleh nyatakan keseluruhannya. InsyaAllah saya akan nyatakan secara terperinci besok nanti, ya. Pilihan raya kali ini kita sudah ada siap siaga kita. Saya sudah sediakan 500,000 bendera parti warisan ini, sudah ada di Kota Kinabalu. Saya sudah sediakan 100,000 t-shirt. Sudah ada t-shirt pun. Ada topi lagi. Ada bendera kecil ni. Tapi saya bimbang, ada t-shirt, ada bendera, baltokonan bendera, mailukam. Gama, meraju. Ini musim kita berperang, tidak ada tempatnya kita meraju oleh kerana tidak dapat baju, tidak dapat bendera. Tempatnya kita mau ambil kuasa di bumi Sabah ini. Betul kan? Boleh. Pasal apa kita mau selamatkan Sabah ini? Kita selamatkan rakyat Sabah, tidak ada airnya. Kita mau selamatkan rakyat Sabah, tidak ada elektriknya. Kita selamatkan rakyat Sabah, tidak ada kerjanya di bumi ini. Kita selamatkan Sabah, pasal Sabah negeri yang kaya tapi rakyatnya miskin, rumah pun tidak ada. Betul tak? Pasal ini kita nyatakan, selamatkan Sabah ini. Tujuan kita mau menyelamatkan. Pasal kita mau melihat keadaan kita sudah berapa tahun kita merdeka ini. Kemana bumi Sabah ini? Perjalanannya dari segi pendidikan, papan. Kadang-kadang saya bising di parlimen. Kamu boleh cerita, bincang tentang AI. Sekolah di Kuala Lumpur, di Semenanjung. Artificial Intelligence. Tapi kami bicara di Sabah bukan pasal AI. Kami bicara pasal tidak ada air di sekolah itu. Tidak ada listrik di sekolah itu. Ada tablet, ada komputer. Kadang-kadang anak-anak kita minta Datuk Seri milih ke komputer. Anak saya mau komputer. Tapi saya tengok ada internet ke itu. Tidak ada internet itu. Macam mana komputer ada internetnya? Ya, tidak ada. Saya kemarin daripada Kota Kinabalu sampai ke Pitas, yang saya nampak tidak ada G4, G5 pun tidak ada, G3 tidak ada. Yang saya nampak poster GRS saja. Si Iwan Benedict, si Gigi. La haula wala quwata, ke mana anak-anak kita ini? Jadi saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, satukan di peringkat atas, di peringkat bawah, tunjukkan pandaan kakak kita anta buk-buk tama perjuangan untuk umat, bukan untuk saya. Kesatuannya umat di Sabah bukan untuk saya, tapi kita nyatakan kebulatan tanpa mengira bangsa. Di bumi Sabah sudah sampai ketikanya kita dapat satukan, padukan, dan suara Sabah kena ada kebulatan dia, bukan berpecah-pecah menerusi berbagai parti-parti yang ada. Kali ini saya minta besok nanti Sabah pastikan parti warisan, parti tempatan ini boleh menjayakan. Kalau Mahathir boleh kasih mati UMNO, kalau Mahyudin timbalan Presiden UMNO mau boleh kasih mati UMNO, dahulu Anwar Ibrahim pun kasih mati UMNO, parti-parti yang lain mau, pimpinan yang lain dalam UMNO mau kasih mati UMNO, dorang boleh kasih mati, saya tidak boleh. Kali ini kita akan tolak parti daripada Semenanjung.
Saya sayang saya punya isteri, bukan saya dah sayang orang Semenanjung. Parti dari Semenanjung. Boleh? Pasal kita mahu supaya perjalanan pentadbiran keadaan politik di Sabah ditadbir oleh parti tempatan warisan Sabah ini. Boleh? Mudah-mudahan kita akan usaha kita akan dapat kita tingkatkan untuk membolehkan supaya langkah yang dilaksanakan menerusi parti warisan insyaAllah dalam sedikit masa lagi ramai ketua-ketua daerah yang ada, malahan ada YB. Tapi saya sudah maklumkan, masuk parti warisan jangan minta jadi calon. Yang penting kepada kita pastikan beramal berhikmat. Yang penting ini beramal berhikmat kepada rakyat kita untuk Sabah dapat kita tingkatkan kehidupan mereka ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada setiausaha bahagian dan semua jentera bahagian sayap-sayap yang ada, ketua wanita, ketua pemuda, wira dan ketua wirawati ya, dan juga JK bahagian dan semua cawangan-cawangan. Tahniah atas kejayaan melaksanakan tanggungjawab amanah kita pada hari ini dalam melaksanakan mesyuarat agung tahunan Parti Warisan. Mudah-mudahan dengan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala ya akan dapat kita jayakan amalan kita untuk bertapak menjadi kerajaan di bumi Sabah ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan mesyuarat agung tahunan ke-8 Parti Warisan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas ucapan dasar dan peresmian itu tadi.